Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TV Arzaik at PBAKL. Setiap anak memiliki keistimewaan tersendiri, and kadang-kala bakat itu hadir dalam cara yang cukup luar biasa. Hari ini kita akan mengenali seorang anak murid istimewa yang membuktikan bahawa minat dan usaha mampu menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Dengan sokongan ibu bapa dan guru yang sentiasa percaya pada potensinya, minat melukis yang bermula sebagai hobi kini berjaya diterjemahkan menjadi sebuah komik yang penuh kreativiti. Mari kita dengarkan kisah inspirasi daripada anak murid hebat. Jadi, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Marisa yang berumur 15 tahun daripada SMK Putrajaya. Apa khabar Marisa? Sihat? Khabar baik. Sihat-sihat. Baik. Marisa dah ready? Ready. Boleh kita teruskan? Boleh. Okey, soalan pertama. Sejak bila Marisa mula minat melukis dan apa yang buatkan Marisa suka sangat melukis? Okey, Marisa sebenarnya Marisa minat lukis lagi sejak Marisa kecil lagi. Kira-kira dalam 3 tahun macam tu. Dan pada suatu hari masa tu Marisa nampak cousin Marisa melukis. Jadi mula-mulanya Marisa lukis sambil lewa je. Makin lama Marisa makin minat. Sebab melukis tu dapat menaikkan fokus Marisa. Saya pun selalu tengok TikTok Marisa ni. Marisa suka lukis-lukis macam kartun, anime. Betul tak? Betul. Jadi korang jangan lupa follow TikTok Marisa, okey? Jadi soalan kedua, melukis ni kira macam hobi Marisa, betul tak? Betul-betul. Jadi ada tak hobi lain selain melukis? Selain melukis, Marisa ada satu hobi yang selalunya Marisa isi waktu lapang lah. Marisa suka untuk membaca. Selalunya novel-novel gitu. Novel apa je Marisa dah baca tu? Banyak novel. Selalunya dari penulis Taimur Abdullah. Marisa suka baca novel genre apa tu? Misteri, kadang-kadang adalah tu roman-roman sikit. Cinta-cinta. Tapi Marisa suka yang panjang-panjang. Jadi benarlah kata orang, setiap anak mempunyai bakat tersendiri. Cuma mereka memerlukan ruang, peluang dan insan yang sentiasa percaya pada kemampuan mereka. Kisah hari ini membuktikan bahawa dengan semangat, usaha dan sokongan daripada guru dan ibu bapa, minat boleh berkembang menjadi sebuah kejayaan yang membanggakan. Semoga perkongsian ini menjadi inspirasi buat semua adik-adik di luar sana untuk terus yakin dengan bakat masing-masing. Teruskan berkarya, teruskan bermimpi kerana siapa tahu satu hari nanti hasil tangan anda pula akan menjadi inspirasi kepada ramai orang. Jangan lupa singgah ke PBAKL, dunia buku, komik dan inspirasi menanti anda. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi dan bye.